Assalamualaikum guys. Hari ni topik dia beza antara moral dan akhlak. Kan. Moral ni common values lah. Benda-benda yang kita nampak baik, benda-benda nilai-nilai yang baik lah yang dilakukan oleh manusia-manusia kan. Tapi dia tak semestinya dalam golongan ataupun kategori akhlak, tuan-tuan dan puan. Kan, moral ni moral lah yang diterima secara umum dekat dunia ni. Kan, nilai-nilai civic. Kan, cerita dia tuan-tuan puan. Cerita dia nilai moral ni, kalau nak tahu apa beza dia antara moral dengan akhlak ni adalah moral ni tengok pada matlamat dia. Matlamat dia, kalau matlamat dia matlamat dunia, matlamat dia nak dapatkan ganjaran dunia lah, nak dapatkan duit, nak dapatkan likes, nak dapatkan follower kan, nak jadi terkenal, nak dapatkan ganjaran itu inilah kan. Jadi dia duduk dalam moral lah. Tapi kalau akhlak ni kan, dia sesuatu amalan tu, sesuatu perbuatan tu yang dilakukan ikhlas kerana Allah Ta'ala, lillah Ta'ala. Dia tak ada nak minta apa-apa ganjaran lah. Dia hanya berharap semoga amalan atau apa yang dilakukan tu diredai oleh Allah SWT. Itu cerita dia. So kadang-kadang kita nampak seorang tu dia pergi tolong lah makcik tua ataupun orang buta melintas jalan kan. Moral ke akhlak, dia akan duduk dalam niat, tuan-tuan puan. Kalau niat dia ikhlas lillah ta'ala, dia duduk dalam akhlak. Dia akan dapat pahala ibadah, insya-Allah. Tapi kalau dia tolong orang tua tu, yang buta tu melintas jalan kan, dia pegangkan dan sebagainya kan, ada pula kawan dia tolong ambil video nak masuk TikTok kan. So dia mungkin tak masuk lah dalam ibadah tu kan. Tapi dia bergantung pada niat. Semuanya dalam hidup ni dia bergantung pada niat, nama itulah kan. Sama juga kalau kita nak menderma kan, nak bagi duit pada orang kan, kalau kita nak tunjuk-tunjuk tu kan, dia tak masuk dalam akhlak lah, tuan-tuan. Dia hanya nampak, dia akan duduk dalam moral dia lah kan. Dalam akhlak ni kan, sesuatu yang kita lakukan ikhlas lillah ta'ala kan, kita bagi sorok-sorok je. Dalam surah Al-Baqarah tu kita bagi sorok-sorok adalah baik kan. Kalau kita bagi terbuka pun baik juga. Tapi kalau kita bagi sorok-sorok lagi baik lah kan. Kalau kita memberi tu, kita lupakan saja. Kalau kita ikhlas, apa juga yang kita buat, kita akan lupa lah, kita tak ingat. Tapi kalau kita ingat, tu tanda kita tak ikhlas lah kan. Kita boleh ungkit-ungkit lah kan. Wallahualam, itu je cerita pasal moral versus akhlak. Assalamualaikum, bye.